Ahli Parlimen Perikatan Nasional PN yang seorang ini memang kerap menjadi semburan orang ramai di media sosial. Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal bertanyakan perkembangan terkini mengenai pangkalan data utama padu dan takrif T15 yang merujuk kepada 15% isi rumah teratas dari segi pendapatan di Malaysia. Soalan ringkas Wan Faisal yang dilihat berbau sindiran itu dilontar ketika hangat pemilihan PKR apabila penyandang jawatan timbalan Presiden Parti itu, Datuk Seri Rafizi Ramli, menghadapi saingan daripada Nurul Izzah Anwar. Rata-rata mengecamnya yang pernah digantung daripada menghadiri sidang Dewan Rakyat selama 6 bulan bermula 18 Julai tahun lalu. Hui Wan Faisal tidak perlulah menjadikan padu dan T15 sebagai isu. Kalau urusan subsidi bersasar untuk RON 95 dah dihantar ke MOF, maksudnya padu dan takrif T15 juga siap. Dua-dua ni terkait dengan urusan subsidi bersasar. Sebab tu orang hantar pergi Dewan Rakyat dan tanya di sana bukan melalak pasal BlackRock, KWSP dan macam-macam lagi. Dalam parlimen, kau debat betul-betul bukan baca surat layang sampai kena gantung. Masa di Dewan Rakyat tak tanya menteri soalan begini, tumpang glamour saja pandai, menyalak pumpang-pumpang tak habis-habis.